Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya sebuah negara bangsa tu? Adakah ia sesuatu yang dah sedia ada, yang kita warisi macam tu je? Ataupun ia sebenarnya sesuatu yang kita semua sedang bina, hari demi hari? Dalam kupasan kali ini, kita akan sama-sama selami perjalanan pembinaan negara bangsa Malaysia. Sebuah projek mega yang tak pernah siap, sentiasa jadi bualan dan terus berevolusi. Okey, kita mulakan dengan satu soalan klasik. Macam soalan, mana dulu, ayam ke telur? Cuba kita fikirkan sejenak. Adakah sekumpulan manusia yang ada identiti, budaya dan bahasa yang sama, iaitu bangsa, wujud dulu, lepas tu mereka pun tubuhkan sebuah negara? Atau adakah negara dengan sempadan dan kerajaannya diwujudkan dulu? Dan dari situlah perlahan-lahan ia membentuk rakyatnya menjadi satu bangsa. Soalan ini nampak mudah, tapi inilah sebenarnya persoalan paling asas dalam mana-mana projek pembinaan negara. Untuk bagi lebih jelas, jom kita bezakan dua perkataan ni. Bangsa ni, kita boleh bayangkan ia sebagai jiwa. Ia tentang komuniti, tentang kita sebagai manusia yang berkongsi rasa, budaya dan sejarah yang sama. Ia satu identiti. Negara pula, ia macam jasad. Ia adalah satu entiti politik. Ada sempadan, ada kerajaan, ada undang-undang. Ia sebuah institusi. Jadi, matlamat paling ideal untuk sebuah negara bangsa ialah bila jiwa dan jasad ni betul-betul secocok dan selari. Dan inilah boleh dikatakan cabaran terbesar untuk Malaysia. Baik, dah faham sikit-sikit teori tadi kan? Sekarang, jom kita tinggalkan teori umum dan fokus pada kes kita sendiri, Malaysia. Sejarah negara kita ni, kalau nak diibaratkan, ia macam sehelai kain yang ditenun daripada pelbagai benang yang berbeza. Setiap zaman yang kita lalui telah menambah corak dan warna baru pada fabrik sosial kita yang sangat unik. Jom kita imbas kembali perjalanan ni. Mula-mula kita ada zaman prakolonial dengan masyarakat pribuminya. Lepas tu, muncul zaman Kesultanan Melaka yang gilang gemilang, yang bukan saja jadi pusat perdagangan dunia, tapi juga pusat penyebaran Islam. Kemudian, datang pula zaman penjajahan. Zaman ni bukan setakat sistem pentakdiran yang berubah, tapi lanskap sosial kita pun berubah sama dengan kemasukan besar-besaran komuniti dari China dan India. Dan akhirnya, tibalah detik 1957, kita merdeka, tapi dengan sebuah masyarakat yang super majmuk. Setiap lapisan sejarah inilah yang membentuk kita pada hari ini. Jadi, bayangkan, kita dah merdeka. Cabaran paling besar waktu tu, macam mana nak satukan semua orang yang datang dari latar belakang yang sangat berbeza-beza ni jadi satu? Jawapannya, kita perlukan satu pelan tindakan, satu blueprint. Dan blueprint itu wujud dalam bentuk perlembagaan persekutuan, satu kontrak sosial yang dirangka teliti untuk mengimbangi kepentingan semua pihak. Perlembagaan kita ni, ia bukan sekadar dokumen undang-undang biasa tau. Ia sebenarnya adalah satu perjanjian besar atau satu set kompromi yang dipersetujui bersama oleh pemimpin-pemimpin kita dulu. Ia menyentuh perkara-perkara yang paling asas dalam identiti kita, agama, bahasa, kedudukan istimewa dan pada masa yang sama menjamin hak komuniti-komuniti lain. Inilah tapak asas yang kita guna untuk bina sebuah negara yang stabil. Selain buku peraturan tadi, ada satu lagi alat yang sangat penting untuk membina negara, sekolah. Sistem pendidikan kebangsaan kita direka sebagai tempat di mana perpaduan boleh disemai sejak dari kecil lagi. Logiknya mudah je kan? Bila anak-anak kita dari pelbagai kaum dan agama dah belajar, bermain dan berkawan di bawah satu bumbung sejak tadika, secara semula jadi mereka akan belajar untuk faham, terima dan hormat antara satu sama lain. Tapi, kerja membina negara ni tak pernah berhenti. Ia macam satu bangunan yang sentiasa dalam pembinaan. Dari semasa ke semasa, setiap pemimpin negara akan tampil dengan idea atau wawasan mereka sendiri tentang bagaimana nak mencapai perpaduan yang lebih utuh. Jom kita tinjau beberapa idea besar yang pernah diketengahkan. Okey, kita mulakan dengan gagasan yang sangat ikonik, Bangsa Malaysia. Idea ni diperkenalkan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan ia menjadi matlamat utama di sebalik Wawasan 2020. Jadi, apa sebenarnya Bangsa Malaysia ni? Ideanya bukanlah untuk hapuskan identiti Melayu, Cina, India, Iban atau Kadazan. Tidak. Sebaliknya, ia adalah tentang mewujudkan satu lapisan identiti yang lebih tinggi, iaitu identiti Malaysia. Kita masih boleh jadi diri kita sendiri, tapi pada masa yang sama, kita semua bersatu di bawah satu payung perlembagaan, satu bahasa kebangsaan sebagai satu bangsa Malaysia. Perpaduan dalam kepelbagaian, begitulah. Bergerak ke era seterusnya, muncul pula gagasan Satu Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dengan slogan yang sangat kita kenali ini.
Kalau bangsa Malaysia lebih fokus kepada identiti bersama, satu Malaysia pula membawa penekanan yang sedikit berbeza. Ia lebih tertumpu untuk meruntuhkan tembok-tembok prejudis antara kaum dengan mengetengahkan nilai-nilai sepunya dan sikap saling menerima. Matlamatnya adalah untuk menggalakkan kita semua berfikir dan bertindak melangkahi batas etnik sebagai satu keluarga besar Malaysia. Dan yang paling terkini, kita ada konsep yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu masyarakat madani. Konsep yang ini pula skopnya lebih luas. Ia bukan lagi setakat tentang perpaduan kaum semata-mata. Ia bercakap tentang membina sebuah masyarakat yang beradab secara menyeluruh. Masyarakat yang maju bukan sahaja dari segi ekonomi, tapi juga dari segi nilai, etika dan tadbir urus yang baik. Ia menekankan aspek seperti ihsan, hormat dan keyakinan sebagai tiang seri negara. Jadi, bila kita letak ketiga-tiga wawasan ni sebelah menyebelah, kita boleh nampak evolusinya dengan jelas kan? Bangsa Malaysia tekankan identiti bersama dalam kepelbagaian. Satu Malaysia fokus pada meruntuhkan tembok perkauman. Masyarakat madani pula meluaskan skop kepada pembinaan sebuah masyarakat yang beretika dan berperi kemanusiaan. Walaupun pendekatannya berbeza, tapi matlamat utamanya tetap satu. Mencari formula terbaik untuk membina Malaysia yang bersatu dan maju. Tapi kena ingat ya, wawasan-wawasan rasmi daripada pucuk pimpinan ini hanyalah sebahagian daripada sebuah perbualan yang jauh lebih besar dan lebih lama. Di peringkat masyarakat, perdebatan tentang identiti kita sentiasa berjalan. Dan semua ini berkisar tentang satu konsep yang menarik, bangsa idaman. Apa benda bangsa idaman ni? Senang cerita, ia adalah bangsa yang dicita-citakan. Ia bukan tentang siapa kita sekarang, tapi lebih kepada soalan, kita nak jadi negara yang macam mana? Konsep ni menunjukkan yang pembinaan negara kita bukanlah satu destinasi yang tetap, tapi satu perjalanan, satu projek yang sentiasa dalam proses. Dan ya, kadang-kala ia menjadi satu perdebatan yang hangat. Dan perdebatan tentang bangsa idaman ni bukan benda baru. Ia dah berakar umbi sejak sebelum kita merdeka lagi. Dulu ada macam-macam idea yang bersaing. Ada idea Melayu Raya, ada visi negara Islam, ada konsep Malaysia yang mahukan kesamarataan mutlak. Dan akhirnya, model masyarakat majmuk pimpinan Melayu yang menjadi asas kepada kontrak sosial kita. Kewujudan pelbagai visi inilah yang membuktikan betapa kompleksnya perbualan tentang identiti nasional kita. Semua ini membawa kita kepada persoalan terakhir untuk kita renungkan bersama. Dalam dunia hari ini, dunia digital tanpa sempadan, di mana kita berdepan dengan pelbagai cabaran global, apa sebenarnya makna membina sebuah negara? Apa gam yang masih menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia? Itulah soalan besar yang jawapannya akan terus membentuk projek Malaysia untuk kita dan untuk generasi yang akan datang.